wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. InsyaAllah kita sambung semula fiqh puasa daripada Muqaddimah Al-Hadramiyah, bersama dengan syarahan yang saya sendiri tulis pada muka surat 81. Wa tasqutul kaffaratu bi turuwil jununi wal mauti fi athna'in nahar la bil maradi was safar wa la bil i'sar wa likulli yawmin yufsiduhu kaffarah. Maksudnya gugur kafarah dengan datang gila dan mati pada siang hari. Tidak gugur dengan sebab sakit dan safar, dan tidak gugur juga dengan sebab susah. Bagi setiap hari puasa yang dirosakkan ada kafarah. Tadi kita ada bincang berkenaan dengan kafarah bersetubuh pada siang hari Ramadan. Orang yang diwajibkan ke atasnya puasa Ramadan, tiba-tiba dia membatalkan puasa tersebut dengan persetubuhan, diwajibkan ke atasnya membayar kafarah. Kafarah ini dinamakan sebagai kafarah yang besar, iaitu merdeka seorang hamba. Kalau tidak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka beri makan sebanyak kepada 60 orang fakir miskin, setiap seorang secupok. Tidak memada, kita ambil 60 cupok bagi kepada seorang fakir miskin. Tidak memada, mesti 60 cupok kepada 60 orang fakir miskin. Okey, baik. Kemudian kata dia, bilakah gugur kafarah tersebut? Dia gugur kafarah ini dua situasi. Situasi yang pertama, lepas daripada bersetubuh jadi gila. Kata ulama gugur kafarah. Sebab dia, sebab apabila gila, maka ternyata untuk hari tersebut tidak diwajibkan kepada dia berpuasa. Ternyata untuk hari tersebut tidak diwajibkan kepada dia berpuasa. Yang keduanya, lepas daripada bersetubuh dia mati, tak wajib juga kafarah. Sebab dia, ternyata untuk hari tersebut memang tidak diwajibkan kepada dia berpuasa. Dan kalau gitu, kalau lepas daripada bersetubuh dia sakit tidak menggugurkan kafarah. Dia bermusafir tidak menggugurkan kafarah. Susah tidak menggugurkan kafarah. Ada pandangan sebagai ulama kata kalau dia susah gugur kafarah. Sebab dia, sebab untuk hadis yang kita cerita tadi dalam perbincangan berkenaan dengan hadis, ketika dia kata tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, Rasulullah suruh bagi makan 60 fakir miskin. Kemudian Rasulullah suruh bagi makan 60 fakir miskin, dia tak mampu. Lepas tu ada orang bagi sedekah kepada Rasulullah, bagi kepada dia untuk disedekahkan. Lepas tu dia kabur, dia orang paling susah. Rasulullah kata dia. Sebab itulah hadis sebagai ulama kata kalau dia tak ada benda, gugur kafarah. Sebagai ulama kata tak. Mazhab Imam Syafi'i kata tak gugur kafarah dengan sebab susah. Sebab dia, buktinya ketika Rasulullah kabur kepada dia, awak kena bagi makan kepada 60 orang fakir miskin, dia kata tak mampu Rasulullah. Ketika ada orang bagi kepada Rasulullah bagi kepada dia, suruh bayar. Itu menunjukkan bahawasanya susah tidak menggugurkan kafarah. Ia memberi maksud apabila awak mampu nanti awak laksanakan. Ketika awak tidak mampu, tak perlu awak buat. Kemudian, dan bagi setiap hari yang dia merosakkan, kena bayar kafarah setiap hari. Sehari sekali, 2 hari 2 kali. Ada satu kes, saya hanya cerita je. Dia benda-benda lagu ni kita janganlah ada sifat untuk menghina siapa-siapa, sebab dibimbangi kita diuji suatu hari nanti. Ada satu ki, sebenarnya ada beberapa ki lah. Masa saya duduk di Jabatan Mufti, ada satu perempuan tu, dia telefon. Dia pun tanya, Ustaz saya nak tanya ni bab niah, bab kifarat niah, disebut dia bab bayar denda ni lah, denda bersama ni lah. Dia cakap tu macam malu-malu. Lepas tu ni, tapi cerita ni cerita lama dah Ustaz Masa tu dah tahu kalau benda lagi. Bukan sehari lah, tiap-tiap hari boleh dikatakan. Lepas tu kerana kafarah, orang puan ada masalah.
Hak yang masalahnya orang lelaki, orang perempuan hanya cukup qada sahaja. Hak masalah orang lelaki. Mai 15 hari 15 kafarah. 15 kali. Kalau ada hamba 15 orang hamba kena mereka. Seorang hamba taklah 20,000 seorang harga. Kira lah 15 kali 20,000. Lepas tu kalau tak ada hamba, berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut kali 2 bulan kali 15 hari ya. Lepas tu kalau tak mampu, bagi makan kepada 60 orang fakir miskin. Baik. Jadi setiap hari kena bayar kafarah setiap hari. Kemudian pada muka surat berikutnya, faslun fil fidyatil wajibati badalan 'anis shaumi wa fi man tajibu 'alaihi. Fasal pada menyatakan fidyah yang wajib sebagai ganti puasa dan orang yang diwajibkannya. Jadi bab ni nak membincangkan tentang fidyah yang wajib sebagai ganti daripada puasa, satu, dan kepada siapakah yang diwajibkan fidyah ini. Wa yajibu muddun min ghalibi qutil balad wa yusrafu ila al-fuqara'i wal masakin likulli yawm. Maksudnya wajib secupok daripada makanan asasi yang menjadi kebiasaan bagi setempat. Tempat kita makanan asasi yang kebiasaannya adalah beras. Wajib kita kena bayar secupok. Secupok ni kalau kira dengan gram lebih kurang dalam 600 gram. Setengah kilo lebih sikit. Lepas tu kena beri kepada siapa? Dan diberikannya kepada fakir miskin untuk setiap hari. Setiap hari secupok bagi kepada fakir miskin. Itu maksud fidyah wajib secupok daripada makanan asasi. Lepas tu kalau kita boleh bayar dengan piti tak? Mazhab Imam Syafi'i dah dibayar dengan duit. Hak yang kata boleh bayar dengan duit tu bukan mazhab Imam Syafi'i. Tu mazhab Hanafi. Jadi kita bayar dengan duit bukan mengikut pandangan mazhab Syafi'i. Boleh tak? Tak ada masalah. Mazhab Syafi'i kena bayar dengan makanan asasi, kena bayar dengan beras. 600 gram untuk setiap hari. Beri kepada siapa? Kepada fakir miskin. Okey, kena ingat saluran fidyah adalah kepada fakir miskin. Masih lagi ada orang di tempat kita, dia tidak faham saluran fidyah, saluran zakat. Kalau nak bagi zakat, nak cari anak yatim, ibu tunggal. Itu sebenarnya silap. Ibu tunggal, atas nama dia ibu tunggal. Anak yatim, atas nama dia anak yatim. Dia tidak termasuk dalam asnaf zakat ataupun golongan yang layak untuk kita bagi fidyah. Dan kalau kita nak biarkan anak yatim, tak boleh biarkan ibu tunggal. Tak, bukan. Atas nama ibu tunggal, atas nama anak yatim tak boleh. Kalau awak nak bagi kepada ibu tunggal, pastikan ibu tunggal saat itu orang yang layak menerima zakat. Pastikan anak yatim orang layak menerima zakat. Ramai mana anak yatim yang lebih kaya daripada pemberi zakat? Betul tak gitu? Saka 3 uti banglo tu belum kira duit dalam bank lagi. Saka saja. Hak yang nak bagi zakat pula ada 30-40 ribu je dalam bank. Itu BT dia. Kawang ni ada 2-3 juta. Dia bukan atas nama ibu tunggal, atas nama anak yatim. Dia bukan asnaf. Dia bukan, tak boleh kita bagi atas nama ibu tunggal, atas nama anak yatim. Nak bagi juga kena pastikan atas dasar dia saya bagi ke dia. Atas dasar dia ibu tunggal yang susah, kita bagi atas dasar fakir miskin. Anak yatim yang susah, kita bagi atas dasar fakir miskin. Kalau anak yatim pitih banyak, ibu tunggal pitih banyak, tak boleh. Ni di antara benda yang kita kena faham. Jadi okey, satu. Yang keduanya, saluran zakat, saluran fidyah, dia lebih kecil daripada saluran zakat. Maksudnya, kalau zakat dia ada 8 asnaf. Tapi kalau fidyah, hanya fakir miskin sahaja. Allah Ta'ala begitu sebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut lagu mana? Allah Subhanahu Wa Ta'ala, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ miskin. Di atas orang yang terbebang untuk melakukan ibadat puasa, maka hendaklah dia membayar fidyah sebagai makanan ta'amu miskin, makanan kepada fakir miskin. Dia miskin, dia lebih ringan daripada fakir. Kalau miskin pun boleh bagi dah, fakir lebih lagi sebab fakir lebih teruk. Okey. Kemudian yukhraju min tarikati man mata wa alayhi sawmun min Ramadan aw ghairihi wa tamakkana min al-qada aw ta'adda bi fitri. Okey, kita tengok dikeluarkan secupok daripada peninggalan si mati, harta saka dia lah.
Si mati mana yang ada kewajipan puasa daripada Ramadan atau selain Ramadan? Okey, kewajipan puasa Ramadan jelas. Kewajipan puasa selain daripada Ramadan, contoh dia wajib kena puasa 2 bulan berturut-turut kerana dia tersalah langgar orang. Sallallahu salamatu wal afiyah. Tadi ada peserta kita tanya berkenaan dengan masalah orang yang bawa kenderaan kerana kecuaian dia, sallallahu salamatu wal afiyah, sehingga berlaku kemalangan yang mengakibatkan kematian orang lain. Dalam istilah ulama fiqh dipanggil benda al-qatlu khata'. Bunuh secara tersalah. Bunuh secara tersalah ada denda dia, kafarah. Kafarah dia adalah antaranya kena puasa 2 bulan berturut-turut. Baik. Tiba-tiba dia tidak sempat untuk mengerjakan puasa tersebut, dia meninggal dunia. Maka ahli waris dia kena bayar benda, kena bayar fidyah bagi pihak si mati. Okey, baik. Sehari secukup. Atau dikeluarkan secukup daripada peninggalan si mati yang ada kewajipan puasa daripada Ramadan atau selainnya. Sedangkan dia telah berkemampuan untuk qada. Sedangkan dia telah berkemampuan untuk qada. Kalau dia tidak berkemampuan untuk qada, maka tidak wajib membayar fidyah. Tu. Dia ada kemampuan untuk qada. Contoh, ni sebuah contoh. Kita buat contoh ada kemampuan untuk qada. Nanti kita akan buat contoh tidak ada kemampuan untuk qada. Pada bulan Ramadan dia tinggal puasa sebanyak 15 hari. Sebab datang haid. Sebagai contoh datang haid. Lepas daripada Ramadan ada dah waktu 15 hari yang boleh dia qada. Tapi dia tidak qada. Qada puasa Ramadan tidak wajib disegerakan. Bagi perempuan yang datang haid, perempuan yang datang nifas. Tapi dengan syarat jangan lakah tahu. Dia ingat nak qada nanti sebulan 2 sikit-sikit qada. Tiba-tiba dak nak qada meninggal dunia. Masuk raya haji meninggal dunia. Bahan daging paruk barangkali. Dan ini kita contoh aja. Sallallahu salamatu wal afiyah mati. Okey, mati. Hak 15 hari tu. Hak yang kewajipan dia qada dan ada dah kesempatan waktu untuk qada, dia tidak qada, maka diwajibkan kepada ahli waris dia bayar fidyah sehari syukur daripada harta peninggalan. Okey, baik. Kalau tidak mampu qada kan dia tidak mampu qada. Dia ada tinggal puasa 15 hari. Wajib atas dia qada. Tapi lepas daripada Ramadan mula dia jatuh sakit. Lepas daripada Ramadan mula dia jatuh sakit. Pergi cek-cek kanser tahap 5. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Kanser ni sekejap je. Dia sebentar meninggal dunia. Ada tak kesempatan untuk qada? Tidak ada. Maka tidak wajib bayar fidyah. Okey, jelas. Ada kesempatan untuk qada baru wajib bayar fidyah. Kalau tidak ada, tidak wajib bayar fidyah. Kemudian au ta'adda bi fitri, ataupun orang yang sengaja berbuka puasa. Dia ta'adda bi fitri, dia telah melampaui batas sebab berbukanya. Orang yang sengaja tidak berpuasa. Bulan Ramadan dia sengaja tak puasa, wajib dia qada. Tiba-tiba lepas Ramadan sakit, tidak sempat masa untuk qada, dia meninggal dunia. Ahli waris dia tetap wajib kena mengeluarkan fidyah untuk si mati. Kerana dia sengaja tidak puasa walaupun dia tidak sempat masa untuk qada. Okey. Bab ni saya kena buat sedikit kesimpulan. Nanti kita baca sikit lagi, lepas tu saya buat kesimpulan, kita baca sikit lagi. Muka surat berikutnya au yasumu anhu qaribu, atau berpuasa untuknya oleh kaum kerabatnya. Boleh ke? Sama ada nak bayar fidyah ataupun nak tolong puasa. Bilang si mati ada tinggal dalam 30 hari. Jadi sama ada ahli waris dia tolong bayar fidyah sebanyak 30 cupok bagi kepada fakir miskin ataupun tolong puasa. Bagi dan 30 hari awak ambil 3 hari, orang ni ambil 2 hari, orang ni ambil 4 hari. Molek masa bagi saka. Molek bagi saka. Tu masa molek bagi, awak boleh banyak ni, boleh banyak ni. Selesai dah ni, selesai belaka dah. Okey, tahu belaka dah. Kita ada selagi saka. Selagi saka. Tapi saka ni rasanya tak ada orang rebut mana ni. Saka benda pula ada selagi. Ada hak lain tak tahu kalau benda saka puasa kata. Kita bagi gak saka puasa, pakat tolong qada.
Baik. Dia boleh pilih. Dalam mazhab Imam Syafi'i boleh pilih di antara bayar fidyah ataupun tolong qada. Kalau kita bayar fidyah, tak wajib qada. Kalau kita qada, tak wajib bayar fidyah. Pilih antara dua. Dan kalau orang lain nak qada, tolong qada boleh ke tak? Boleh. Tapi dengan syarat au yasumu anhu qaribu au man adzina lahu alwarith au almayyit, ataupun orang hak yang waris bagi izin. Waris dia bagi izin. Lagu mana waris dia bagi izin? Anak dia bercakap dengan kawan ayah dia, kawan ayah dia mari melawat. Dah kerana masa dia tu ada tak puasa-puasa hak yang ditinggal ada berapa hari? 10 hari. Dah kerana nak bayar fidyah ke? Ingat nak bayar fidyah. Gini tak bayar fidyah. Izinkan kepada saya tolong puasa. Sebab saya memang banyak terhutang budi dengan ayah awak. Anak dia kata tak apa, saya izin. Boleh. Sebab asalnya dituntut kepada anak. Dan boleh orang lain buat apabila diizin oleh anak ataupun si mati yang izin. Dah mana si mati yang izin? Si mati sebelum mati bukan lepas mati. Bukan nanti nak izin mana? Sebelum mati. Jadi masa dia sakit dia masa sakit, kita pergi melawat sakit nak cari pahala. Dah kawan kita sakit Lepas tu dia pun ngadu. Dia kata anak hamba tak pernah cara ni. Padahal nak cara, tapi orang kan hati dia masa sakit tu, hati dia orang buat dah kena belaka. Jadi hamba ada nak tinggal wasiat ke awak sikit. Kita suka dah wasiat. Sedap dah aku ni. Wasiat. Rupanya wasiat suruh qada puasa. Dia kata kalau hamba mati awak tolong qada lah puasa saya boleh 15 hari. Kita nak tolak takut mati ngeju. Kita pun tak apalah. Saya tolong qada lah. Boleh kita qada sebab mayat orang yang izin kepada kita, tuan asal yang izin kepada kita. Baik. Kemudian kita baca sikit lagi lepas tu nanti yang buat kesimpulan. Wa yajibul muddu aidan ala man la yaqdiru ala as-sawm li haramin aw maradin la yurja bur'u. Wajib fidyah secukup juga atau orang yang tidak mampu berpuasa kerana terlalu tua. Orang yang terlalu tua tidak mampu untuk berpuasa, wajib kena bayar secukup. Atau orang yang sakit yang tiada harapan sembuh. Kita tengok pada Zahir. Pada Zahir penyakit ini tidak ada harapan sembuh. Untuk hari ini dia tidak boleh puasa. Kalau kita nak suruh dia qada, dia tidak mampu qada sebab penyakit ini tidak diharapkan sembuh. Umur pocik ni umur 85 dah. Dah orang nak puasa. Dah orang nak puasa. Okey, dak wajib pocik puasa. Lepas tu wajib pocik bayar fidyah. Dah wajib ke qada? Tak wajib. Qada tak wajib, puasa tak wajib, qada tak wajib. Wajib atas pocik bayar fidyah. Dia bayar fidyah. Lepas dah bayar fidyah, lepas raya haji adalah kena hak yang mainan, hak yang dia suka. Ya ada orang-orang ni kalau kena mainan hak yang disuka jadi segar mula. Segar mula lepas tu 85 segar mula. Adakah wajib kena qada balik puasa hak yang dia tinggal dan dia bayar fidyah? Kata ulama tak perlu qada balik dah sebab dia telah bayar fidyah. Bukan diwajibkan ke atas dia puasa. Apabila dia bayar fidyah dah wajib qada balik dah. Walaupun dia segar balik daripada itu. Sebab kita tengok pada Zahir, dia orang tua, dia semakin tua. Kalau segar mula tu hak tu luar biasa hak yang Allah Taala bagi. Biasa-biasanya segar sekejap tu nak mati biasa. Biasa-biasa gitu tengok sakit gak sekejap. Segar sekejap. Biasa lepas tu innalillah siap kat kapang. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Itu kita kata biasa. Sama juga orang yang sakit yang tidak diharapkan sembuh. Okey. Kemudian sebelum daripada kita masuk bab lain, saya nak buat sedikit kesimpulan. Antara benda yang banyak orang tukar sebab ia melibatkan harta pusaka. Yang pertama, apabila si mati meninggal dunia, dia ada tinggal puasa. Adakah diwajibkan kepada kita mengeluarkan daripada harta pusaka dia untuk pembayaran fidyah puasa yang ditinggalkan? Jawapannya kena tengok. Yang pertama, kalaulah sekiranya dia tidak berpuasa kerana sakit tua, maka wajib kena bayar fidyah daripada harta peninggalan dia. Satu. Yang kedua, kalau dia berhadapan dengan penyakit yang tidak diharapkan sembuh, maka wajib kena bayar fidyah daripada harta peninggalan dia. Itu jelas dua. Yang ketiga, kalaulah dia sengaja tidak berpuasa, maka wajib dibayar fidyah daripada harta peninggalan dia. Tiga. Yang keempat, kalaulah dia memiliki keuzuran. Memiliki keuzuran sebab tu dia tidak puasa. Contoh sakit yang diharapkan sembuh, contoh bermusafir. Maka hak ni kena tengok. Kena tengok lagu mana?
Lepas daripada Ramadan sempat dah iddatu min ayyamin ukhar. Kalau sempat dia tidak qada, maka wajib bayar fidyah. Kalau tidak sempat, maka tidak ada fidyah. Baik. Kemudian antara isu yang banyak orang tanya apa? Baik, hamba nak kongsilah antara isu. Dia mari Ustaz nak saya ni nak suruh bagi baksaka ni. Okey, kita pun bagi. Selepas bagi, lepas tu fidyah kan ya, fidyah. Hamba kata fidyah dia pula. Fidyah puasa. Fidyah puasa. Fidyah puasa. Berapa si mati tinggal puasa ke? Tak tahu lah tinggal ke dok. Tapi hak masih hidup dia memang puasa lah. Sebab kita takut dia tinggal puasa. Betul kita nak bayar fidyah, kita takut dia tinggal puasa. Baik, kita nampak cara hak yang dia nak buat tu baik. Baik dia. Dah takut-takut ada tinggal puasa, tak ada bayar fidyah. Nampak gitu kan, nampak baik. Tapi ada sudut dah baik. Sudut dah baik lagu mana? Yang pertama, pada asal setiap Muslim dianggap thiqah. Pada asal setiap Muslim dianggap thiqah. Yang keduanya, asal bara'atul zimmah, bebas tanggungan daripada sebarang hutang. Yang ketiga, kita nak bayar fidyah dan kita menganggap dia tinggal puasa, sebenarnya kita telah meletakkan kesalahan pada dia. Boleh faham ke tak? Nampak tak di mana silap? Nampak tak di mana silap? Jadi kita nak buat lagu tu seolah kata dia, oh dia tinggal puasa. Kita telah menyabitkan kesalahan kepada dia. Jadi benda yang tak jelas, tak apa, tak payah buat. Cuma kau nak buat juga, kita bersedekah dan niat pahala kepada si mati. Bersedekah sama je, fidyah pun sedekah. Jadi kita sedekah biasa, niat pahala untuk si mati. Baik, kita jangan mereka-reka kesalahan yang tidak jelas kepada si mati. Okey. Kemudian wa 'alal hamili wal murdi'ati idza aftarata khaufan 'alal waladi ma'al qada. Wajib juga atas orang perempuan yang mengandung dan menyusukan anak bila dia berbuka kerana bimbang atas anaknya, lepas tu wajib berserta qada. Jadi orang puang ni dia mengandung. Bila mengandung dak orang nak puasa. Dia bukan semua orang puang, ada orang puang mengandung gagal puasa. Ada orang puang dak edang nak mengandung pergi, dak orang cetong dah nak puasa. Dak samalah. Dak mengandung dak boleh nak puasa dah. Kalau mengandung asal ya. Ada orang puang mengandung gagah je puasa. Ada orang puang dah mengandung dak boleh nak puasa. Dak samalah. Orang puang ni mengandung dak boleh nak puasa. Okey, apabila dak boleh nak puasa, maka tak apa, tak ada masalah lah. Cuma dak boleh nak puasa tu atas dasar dia, atas dasar diri dia ke ataupun atas dasar anak. Kalau atas dasar diri dia dak gok, maka tidak wajib bayar fidyah, hanya wajib qada sahaja. Tapi kalau kerana anak, dia ada masalah dia gagah, cuma kerana anak, bimbang anak, keselamatan anak. Jadi dia berbuka sebab orang lain, sebab anak dia, nak jaga anak dia. Maka ketika tu wajib dia kena bayar fidyah sehari secukup. Di samping wajib dia qada. Sama juga perempuan yang menyusukan anak dia. Perempuan yang menyusukan anak. Kalau dia bimbang ke atas anak, maka wajib dia bayar fidyah serta qada. Tapi kalaulah dia bimbang atas diri dia, anak kuat nyusu sangat, sampai ke dia lepek cakai buruk, dorok, cetong, HB dah rendah. Anak pula buat isap susu. Dia pun tak ada susu, jadi terpaksa kena berbuka. Maka tidak wajib dia bayar fidyah, hanya wajib qada sahaja. Wa 'ala man aftara li inqadi hayawanin musyrifin 'ala al-halak. Dan wajib juga atas mereka yang berbuka kerana ingin menyelamatkan haiwan yang hampir binasa. Dia kena ingat, kita berbuka puasa kerana orang lain, bukan kerana kita, maka diwajibkan kepada kita qada balik puasa tersebut dan wajib kita bayar fidyah. Kalau kita berbuka puasa sebab kita, masalah keuzuran ada pada kita, tak wajib bayar fidyah. Wa 'ala man akhara al-qada'a ila ramadanin akhar bighairi 'udhrin. Dan wajib juga wajib juga fidyah atas orang yang melewatkan qada sehingga masuk Ramadan yang berikutnya tanpa sebarang keuzuran. Dia ni pada bulan tahun lepas dia bermusafir 15 hari dia puasa sebab musafir. Lepas Ramadan sepatutnya dia qada. Ada waktu dia qada tapi dia tangguh qada sehingga masuk Ramadan berikutnya. Wajib dia kena bayar fidyah sehari secukup. Orang puang baru ni ada datang haid 7 hari. Lepas itu lepas Ramadan ada dah waktu yang boleh dia qada. Tapi dia dah qada, sampai masuk Ramadan berikutnya wajib kena bayar fidyah.
Lepas tu selagi wajib dia kena beristighfar kerana perbuatan tersebut adalah haram. Tapi kalau tak ada kesempatan lepas daripada Ramadan, dia sakit berlanjutan sampai masuk Ramadan berikutnya, tak ada waktu untuk dia qada, maka tidak wajib bayar fidyah kerana melewatkan qada. Qada tetap kena qada, melewatkan qada tidak wajib bayar fidyah sebab ada keuzuran. Kemudian perbincangan berikutnya, muka surat 90, faslun saumut tatawwu'. Fasal pada menyatakan puasa sunat. Saumut tatawwu'i sunnatun wa huwa thalathatu aqsam. Puasa secara sukarela adalah sunat dan ia terbahagi kepada 3 bahagian. Di sana ada puasa sunat yang mana kata pengarang terbahagi kepada 3 bahagian. Al-awwal ma yatakarraru bi takarruris sinin. Puasa yang berulang dengan berulangnya tahun. Setiap tahun ada. Wa huwa shaumu yaumi Arafah li ghairil haji wal musafir. Puasa hari Arafah. Puasa hari ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Hukum dia sunat. Setiap tahun ada. Bagi selain orang yang mengerjakan haji. Orang yang mengerjakan haji tak sunat. Sebab dia perlu kepada tenaga untuk melakukan ibadat haji, untuk berdoa. Dan selain daripada orang musafir. Orang musafir tidak sunat puasa pada hari Arafah. Kemudian 90 muka surat 93, wa asyri Dzulhijjah, puasa 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 10 hari pertama ni tolak hari raya. Jadi hari pertama sehingga hari ke-8. Hari ke-9 adalah hari Arafah, kita sebut dah tadi. Ini setiap tahun ada, sunat. Kemudian muka surat 94, wa Ashura wa Tasu'a wal hadi 'ashara minhu wa sittin min Syawal. Sunat puasa hari Ashura, hari ke-10 daripada bulan Muharram. Tasu'a hari ke-9 daripada bulan Muharram, hari ke-11 daripada bulan Muharram. Puasa 6 hari pada bulan Syawal. Kemudian muka surat 95, wa sunnah tawaliha wa ittisaluha bil 'id. Disunatkan berturut-turut 6 hari Syawal itu dan bersambung dengan hari raya. Puasa 6 hari Syawal, dia boleh kita puasa beberapa kaifiat lah. Kaifiat yang pertama, yang paling comel, raya kedua boleh puasa dah. Raya kedua boleh puasa, raya kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dan puasa berturut-turut. Tu kaifiat yang pertama. Kaifiat yang kedua adalah kita puasa bukan lepas raya lalu. Yang penting berlaku dalam bulan Syawal. Hak yang paling comel, hak yang pertama tadi. Tapi payah sikit main raya sebulan bab kita. Memang payah memang payah. Wa ma yatakarraru, tapi masa duduk Mekah, lama duduk Mekah, masa duduk Bukit Jiat. Abang pernah raya di Bukit Jiat 2 kali. Raya puasa. Dia lepas daripada raya pertama je. Lepas tu orang pakat puasa. Orang meriah pula. Cakap kita raya nang, raya orang nak panggil dah raya nang, cuma istilah kita lah raya nang. Orang tu baru meriah pula. Lepas raya kedua senyap dah orang. Baik. Kat kita dah dang sebab baju raya banyak orang kita buat. Dah dang rugi. Buat baju raya banyak, raya sehari dah rugi. Baik. Wa ma yatakarraru bi takarrur syuhur wa hiya ayyamul bid wa hiya al-13 wal-14 wal-15 min kulli syahr. Bahagian kedua, puasa yang berulang dengan berulangnya bulan. Setiap bulan ada, iaitu puasa hari cerah. Hari cerah nisbah kepada pergerakan bulan, iaitu hari ke-13, 14 dan 15 setiap bulan. Setiap bulan Islam sunat kita puasa. Baik. Patu wal ayyamus sud wa hiya al-thaminu wal-20 wa taliyah. Puasa hari gelap, sunat juga puasa hari gelap sebanyak 3 hari. Hari yang ke-28 dan hari yang ke-2 hari yang berikutnya. Hari ke-28 dan 2 hari yang berikutnya. 2 hari yang berikutnya, hari ke-29, 30. Kalau bulan ke-29, 1 hari bulan bagi bulan yang seterusnya. Wa ma yatakarraru bi takarruril asabi' wa huwa al-itsnain wal khamis. Yang ketiga, puasa yang berulang dengan berulangnya minggu, iaitu puasa hari Isnin dan Khamis. Sunat setiap minggu ada, hari Isnin Khamis, Isnin Khamis. Kemudian wa yusannu saumul ashhuril hurum wa hiya dzulqa'dati wa dzulhijjati wa muharramun wa rajab. Disunatkan berpuasa pada bulan-bulan haram, iaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Baik. Ini di antara bulan-bulan yang sunat kita berpuasa. Kemudian berikutnya lagi wa kadza shaum Sya'ban. Begitu juga puasa pada bulan Sya'ban. Nabi SAW sentiasa puasa ataupun Rasulullah banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Tidak ada satu bulan yang Rasulullah puasa lebih banyak selepas daripada Ramadan melainkan pada bulan Sya'ban. Dan yang paling afdal berpuasa adalah berpuasa pada bulan Muharram. Wa kadza shaum Sya'ban wa afdaluha al-Muharram thumma baqil hurum thumma Sya'ban. Begitu juga puasa pada bulan Sya'ban dan bulan Haram.
dan bulan haram yang paling afdal adalah bulan Muharram. Bulan-bulan haram yang paling afdal. Di bulan haram 4 bulan tu lah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Muharram. Dalam 4 bulan tu yang paling afdal sekali adalah bulan Muharram. Dan kemudian bakinya. Kemudian bulan yang Muharram selain daripada bulan haram yang selain daripada bulan Muharram, barulah kemudian jatuh kepada bulan Sya'ban. Itu maksud dia. Jadi kesimpulan dia ada 5 bulan lah. Bulan Muharram, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, Muharram, bulan Rajab, bulan Sya'ban. Dalam 5 bulan ni yang paling comel bulan Muharram. Lepas tu bulan haram yang lain, Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab, barulah last sekali jatuh pada bulan Sya'ban. Wa yukrahu ifradul jumu'ati was-sabti wal ahad. Makruh menunggalkan puasa pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Kalau kita nak puasa Jumaat, puasa sehari sebelum dan puasa juga sehari ataupun puasa sehari selepas. Menunggalkan puasa pada hari Jumaat, pada hari Sabtu dan pada hari Ahad, hukum dia adalah makruh. Wa afdalus siyam shaumu yaumin wa fitru yaumin. Seafdal-afdal puasa adalah puasa sehari dan berbuka sehari. Puasa ini dinamakan sebagai puasa Nabi Allah Daud alaihi salam. Baik. Jadi sebenarnya habis dah bab puasa daripada kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah yang huraian hamba dalam nota kaki apa semua sekali kita dah baca. Jadi kita rasa di sini dulu pertemuan kita untuk perbincangan kita ni, dan kita buka soalan sekejap sekiranya ada. Lepas tu nanti yang nak serah kepada pihak pengurusi majlis. Sila. Muka surat Muka surat 89. Okey. Muka surat 89, masalah fidyah berganda. Nak tanya bab fidyah berganda. Okey, baik. Dalam mazhab Imam Syafi'i, mana-mana orang yang mempunyai qada puasa Ramadan, yang diwajibkannya qada, seperti perempuan yang datang haid, yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan tersebut, wajib dia qada selepas daripada Ramadan. Seperti orang yang sakit, wajib dia kena qada selepas daripada Ramadan. Lepas tu kemudian satu lagi, seperti orang yang bermusafir, wajib dia kena qada selepas daripada Ramadan. Dan lepas daripada Ramadan dia mempunyai kemampuan untuk qada, tiba-tiba dia tidak qada sehingga masuk Ramadan berikutnya, diwajibkan kepadanya membayar fidyah sehari secukup. Okey, baik, selesai. Kemudian, adakah berganda dengan bergandanya tahun? Maksudnya, kalau 2 tahun dia tak qada, lakar 2 tahun, adakah berganda? Jawapannya berlaku khilaf di kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, bergandanya bilangan cukup dengan bergandanya bilangan tahun. Bergandanya cukup dengan berganda tahun. Pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, tidak berganda dengan berganda dia tahu. Orang kalau mari tanya apa, dia kata si mati ke ataupun dia sendiri ke, ada tinggal puasa, dah mampu qada tapi tak qada sehingga berganda tahu, adakah banyak mana saya kena bayar fidyah? Maka saya akan tanya, awak ada piti ke tak? Awak ada piti lebih ke tak? Kalau dia kata ada, bukan piti, harta lebih ke tak? Kalau ada harta lebih, saya suruh bayar secara berganda, kerana itu pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i. Kira, ai, kat 100,000 kena bayar Contoh. Ada piti, ada 400 ya aje. Okey, awak dah ganda lah. Ambil pandangan yang kedua. Takkan kita nak suruh dia bayar 100,000 piti ada 400 ya aje. Jadi hamba akan tengok orang hak yang bertanya tu, kalau orang hak yang banyak piti, kita suruh gandakan. Kalau hak yang tak ada piti, kita ringankan untuk dia. Kita ambil pandangan yang kedua, awak tidak perlu ganda bayaran fidyah. Wallahu a'lam. Okey. Orang sakit yang tiada harapan sembuh, wajib bayar fidyah. Setelah dia bayar fidyah, sakitnya tiba-tiba sembuh dan dia tidak perlu qada puasa. Bagaimana jika dia belum bayar fidyah? Adakah wajib dia qada jika tiba-tiba sakitnya sembuh? Oh, kamu dah ingat ni. Kena kaji semula, dah ingat ni. Wallahu a'lam. Fidyah puasa adakah wajib segera selesaikan atau boleh tangguh? Jika boleh, berapa lama boleh tangguh? Pada asalnya, fidyah puasa ni wajib kena bayar selalu. Itu pada asalnya. Melainkan apabila ada keuzuran tertentu
yang tidak dapat dia bayar lalu. Contoh nak cari fakir miskin, tak jumpa lagi, tu boleh dia tangguh sekadar hak yang boleh ditangguh. Pada asalnya wajib dia kena bayar selalu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sekali lagi. Jadi gini, pakai takwim pakai takwim untuk orang ramai, untuk sendiri tak ada masalah. Wallahu a'lam. Okey. Hukum membatalkan puasa qada. Satu, dan adakah wajib imsak sehingga maghrib? Jawapannya, membatalkan puasa qada adalah haram. Kerana puasa qada hukum dia adalah wajib. Puasa qada wajib. Menyempurnakan ibadat yang wajib adalah wajib. Membatalkan ibadat yang wajib adalah haram. Tidak boleh membatalkan puasa qada. Mereka kalau ada keuzuran saya jeng. Kalau saya meneruskan puasa keboh sini tu tak ada masalah. Tu bukan setakat boleh membatalkan, bukan wajib berbuka puasa kalaulah ada boleh membawa kepada mudarat. Kemudian ketika dia membatalkan puasa, orang kata dah haram, dia buat juga. Adakah wajib dia kena imsak? Jawapannya tidak wajib imsak. Kerana imsak hanya khusus untuk Ramadan sahaja. Wallahu a'lam. Tu dia. Jima' yang membatalkan puasa, adakah syarat kena keluar air mani, ataupun kalau tak keluar air mani dah ada masalah? Hak ni kena berhati sikit, kena kabur. Kita kena buat malah gigit dengan terawa. Kalau gigit dengan terawa dia silap faham. Baik. Jima' tu membatalkan puasa. Soal keluar mani tak keluar mani, hak tu nombor 2. Memasukkan kepala zakar ke dalam faraq dengan sengaja dalam keadaan dia tahu ketika dia sedang berpuasa membatalkan puasa walaupun tak keluar mani. Okey jelas. Sebab takut ambil erik banyak sangat lagi, takut silap faham pula. Wallahu a'lam. Tak ada dah Sila. Masya Allah, barakallahu fiikum. Orang tu dia sakit. Dan sakit tu diharapkan sembuh. Dia tinggal 10 hari. Okey, kemudian lepas daripada raya dia dan nari. Tapi tak qada lagi. Dan nari. Hari ke-7 berlaku kemalangan, meninggal dunia. Dia dan nari. Tapi tak qada lagi. Adakah wajib bayar fidyah sebanyak nari ataupun tetap bayar 10 hari? Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi dang apa hari? Nari. Jadi apabila dang nari, tamakkun untuk qada hanya sekadar 6 hari sahaja. Jadi wajib dibayar fidyah untuk nari dia. Wallahu a'lam. Jadi kalau tak ada dah, hamba serah kepada pengurusi majlis. Boleh? Syekh kita sampai dah tu. Boleh. Dah. Boleh. Okey, jadi hamba serahlah kepada majlis, pengurusi majlis. Hamba mohon maaf banyak di atas kekurangan. Dan hamba nak baca belakalah hak yang di bawah, sebab kalau membaca belaka memang tidak sempat. Tidak sempat. Jadi kita baca laju-laju je. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa alam. Sekali lagi Abu ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur kerana jemput datang ke sini. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa alam. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.